Ini bab zina anggota selain faraj. Zina anggota selain kemaluan. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Katanya, saya tak nampak sesuatu yang paling tepat untuk kaitkan makna al-lamam ini dengannya, selain dari kata-kata Abi Hurairah yang mana beliau ambil dari Nabi SAW. Sabdanya, sesungguhnya Allah telah menentukan, telah mentakdirkan kepada manusia habuannya berupa perzinaan. Tak dapat tidak seseorang itu akan mengalaminya. Zina mata ialah memandang, zina lidah ialah bercakap, zina jiwa ialah berangan-angan, berkhayal dan berkeinginan. Akhirnya farajlah, yakni kemaluanlah yang membenarkan, kemaluanlah yang membenarkan angan-angan itu ataupun mendustakannya. Zina anggota selain faraj, selain kemaluan. Yang ini di sini istilah zina ni kepada anggota lain ada juga, bukan kepada kemaluan saja. Hak zina hak sebenarnya hak itulah, tapi ini zina yang kurang dari zina yang sebenarnya. Ibnu Abbas kata, saya fikir tak ada hak lain yang lebih tepat untuk kita kaitkan dengan al-lamam yang dimaafkan, yang disebut dalam Al-Quran, iaitu alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Dalam Quran, orang-orang yang mengelak diri daripada dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang keji kecuali al-lamam. Al-lamam itu apa makna? Mana kesilapan-kesilapan yang mungkin dilakukan oleh manusia, payah nak mengelaknya. Dosa-dosa kecil lah, dosa-dosa kecil, ataupun kurang lagi daripada dosa-dosa kecil yang tidak disengaja berlaku dan payah manusia mengawalnya. Sebagai manusia, sifat manusia boleh berlaku daripada dia perkara-perkara yang seumpama ini. Al-lamam, kecuali al-lamam, hak ni Allah SWT maafkan, tak kira salah. Hak ni lah yang paling tepat Ibnu Abbas kata dengan al-lamam itu, iaitu Nabi SAW bersabda, Allah SWT telah mentakdirkan manusia ini akan ada bahagiannya dari perzinaan. Setiap orang ni akan berlaku perzinaan pada diri dia, akan berlaku. Allah SWT sudah takdir dah. Tak dapat tidak dia akan mengalaminya. Tak dapat tidak dia akan mengalaminya. Itu mengikut takdir masing-masing lah. Takdir masing-masing. Ada orang yang langsung tak kena, oh nasib baik. Ada orang yang kena juga. Ada orang yang kena tu, oh tu kena berat lagi lah. Macam-macam yang jadi aib dalam masyarakat, jadi memalukan. Cakap-cakap dengan isteri orang kau, benda hak tak molek, itu bukan al-lamam lagi tu. Tapi sampai ke situ pergi, sampai ke situ berat tu akan berlaku. Dia kata zina mata ialah memandang. Zina mata yang dimaksudkan di sini apabila tengok dengan syahwat. Bukan tengok saja apabila kita ada kerja dengan dia, kita pergi jumpa dengan dia, kita kecek, kita tengok dia. Tengok dengan tidak ada perasaan apa-apa, biasa. Itu tidak termasuk. Ni kita tengok, kita jadi kena, jadi terfikir-fikir, terkhoyak-khoyak. Nak tengok pula. Lepas tu kita macam menikmati dengan pandangan kita. Budak-budak tak faham. Orang tua faham. Hak balik faham. Lah mana? Masing-masing berasa lah. Lah mana kalau tengok orang perempuan atau perempuan tengok lelaki dengan perasaan lagu. Dia menikmati dengan pandangannya. Itu dikatakan al-lamam. Zina lidah, bercakap, duduk bercakap benda-benda yang tak sesuai lah. Bercakap antara lelaki perempuan. Dan zina jiwa, berangan-angan, berkhayal dan berkeinginan. Dengan maksud tadi mata tengok, lidah bercakap tadi, dalam keadaan jiwa tadi berkhayal ataupun berkeinginan, bernafsu, menikmatinya. Itu semua akan berlaku. Mana hak ni tak dapat dielakkan. Takdir masing-masing. Ada orang tu Tuhan beri selamat dia. Ada orang sebagai manusia nak buat lagu mana jadi terpikat dengan perempuan. Tak faham dia apa. Balik mendengung sorat. Boleh berlaku benda tu. Boleh berlaku. Perempuan begitu juga. Sebaliknya. Dia minta untuk lelaki orang. Sebab apa? No. Hak kena selamat. Alhamdulillah. Kalau tidak, terganggu hak ni pun sakit kepala. Boleh berlaku. Sekiranya berlaku begitu, itulah yang dikatakan al-lamam. Jangan sampai melarat. Pergi jalan sekali seorang sama seorang. Itu berat dah tu. Tapi kalau sekadar tadi tengok patut kena, patut terpikat, jadi jadi bercelaru fikiran. Jiwa pun bergelora orang kata. Kalau lagu tu tak apa lagi. Sebagai manusia memang ada lagu tu. Sebagai manusia. Inilah yang dikatakan illal lamam, yang dikecualikan. Inilah Ibnu Abbas kata paling tepat untuk kita masukkan dalam senarai al-lamam itu. Walaupun zina, tetapi bukan zina yang sebenarnya.
Tidak kena hukum, tidak kena gapo. Hak ni diri sendirilah yang tahu. Diri sendirilah yang tahu. Macam-macam perasaan manusia. Tak boleh kita nak hak lah. Orang ni begini, orang ni begini, orang ni begini. Kadang-kadang 10 tahun lepas tu ingat lagi. Khayal lagi. Fikiran manusia. Kena tolak semua. Kena tolak. Buang. Kenal kepada satu orang dulu sebelum menikah. Lepas tu menikah masing-masing. Lepas tu dah kenal tu ingat lagi. Fikiran manusia. Boleh jadi. Tolak tu, tolak. Buang. Jangan diturut-turut perasaan. Kalau diturut-turut perasaan, kira-kiranya nak pergi jumpa nak oyak ke dia. Aku masih lagi gila kepada kamu. Masih lagi. Kalau nak kira. Tapi jangan sampai ke situ. Maksudnya itu kalau sekadar tadi, al-lamam orang panggil. Al-lamam itu Tuhan tak kira lagi. Manusia payah nak mengelak. Lepas tu dia kata, faraj lah. Yang ni kemaluan akan membenarkan. Akan membenarkan apa yang tersebut tadi. Atau mendustakan. Kemuncaknya situ. Kemuncaknya pergi kepada perzinaan yang sebenar. Sebab itu kita tak boleh turut. Kalau turut boleh sampai ke situ. Cakap-cakap pun boleh sampai ke situ. Begitu juga melihat pun boleh sampai ke situ. Boleh sampai ke situ. Setengah orang kata, ada kalau senangnya kalau lagu tu kalau kita masuk kena kita pergi mitok selalu. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Banyak halangan. Banyak halangan. Hidup manusia dia kena mikir. Molek juga. Kalau yang mikir biar banyak, patut tak jadi. Molek. Lebih baik kan. Jangan apabila kita nak mengelak daripada hak ni, kita masuk kena, katakanlah, kita tu pergi minta. Jangan mudah-mudah. Banyak lagi masalah yang kita nak menghadapi depan. Tapi kalau sudah fikir molek dah, puas hati dah, tak apa. Bagus, lagu tu lah sepatutnya dibuat. Ikutlah. Orang terima tak terima pun ikutlah. Itu soal lain. Tapi kena cerita secara terhormat. Ataupun kalau nak bercakap, cakap itu pun cakap terakhir. Cerita selalu. Maksud kita. Tak ada bercakap-cakap loleh, tak ada. Lagu tu tak apa. Tapi fikir molek dulu. Fikir molek dulu. Kita siapa? Dia siapa? Kena fikir molek. Kalau tidak, tak boleh. Kalau nak main-main lagu tu, tak boleh. Bahaya. Terutama dalam masyarakat kita, di zaman kita ni banyak benar berlaku benda-benda macam ni. Duduk pergi mari, pergi mari, kerja sekali, kau tu ni tu. Tak nak apa. Pada tu, ujian banyak. Cobaan banyak. Kadang-kadang, ini orang dah pun suami orang dah masih lagi. Kadang-kadang kita tidak seka pun. Boleh berlaku. Itulah. Kami tak jauh lah benda-benda yang sama boleh.